Saya harap untuk yang bajet kali ni ada sesuatu perkara gembira untuk kami penjawat awam. Naik gaji ke? Mana tahu? Malaysia Madani, rakyat disantu. Berbagi tidak sampai tempoh 24 jam dari sekarang, saya yakin rakyat Malaysia di luar sana menunggu apa yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan Belanjawan 2026 dengan tema memacu ekonomi madani memperkasa rakyat. Jadi hari ini, Sepatan ini, Melaka hari ini melakukan tinjauan untuk meninjau aspirasi dan harapan rakyat Melaka sendiri, apa yang mereka nantikan untuk Belanjawan 2026 kali ini. Jom kita lihat. Harapan akak untuk peniaga-peniaga kecil lah. Kalau boleh untuk kerajaan untuk Belanjawan 2026, kerajaan keluarkanlah permulaan modal untuk penjaja-penjaja macam yang lepas-lepas tu kan. Supaya penjaja-penjaja ni boleh orang kata boleh teruskan untuk permulaan perniagaan. Harap kalau macam lepas ni tak ada graduan basi lah, sebab kalau lebih banyak peluang untuk bekerja tu semua graduan dapat bekerja, tak adalah yang menganggur ke ataupun kerja bukan dalam bidang dia ke. So bolehlah buka besar sikit aspek untuk setiap kerajaan dan student untuk bekerja. Mana tahu ada lagi sumbangan asas tu naikkan lagi ke kan? Tak satu semua dapat. So kami-kami yang semua ni untuk dapat lagi lah kita nak menikmati apa yang kita dapat RM100 selama ni lah. Bagi belia, mungkin kerajaan boleh perbanyakkan lagi tentang insentif-insentif ataupun program-program yang boleh bantu golongan-golongan yang susah. Maknanya dari segi B40 mungkin dia boleh bagi insentif untuk bantu dari segi buat perniagaan ke. Yang sudah-sudah yang diorang buat itu apa semua kan membantu sangat-sangat. Walaupun 2,000, 3,000 dia boleh membeli barang keperluan asas, walaupun bukannya keperluan barang mentah, boleh membeli peralatan. Memang membantulah. Kita harap diteruskan lagi. Kita harap memang diteruskan lagi lah untuk peniaga-peniaga kecil macam kami ni. So dari kita orang punya study ni, mungkin kerajaan boleh memberi peluang lah untuk kita orang keluarkan idea-idea kita orang belajar untuk contohnya macam staff-staff lama dapat belajar dengan kita orang yang idea-idea baru lah. Lebih luas lagi pinjaman pelajar. Lagi satu, kalau nikmati apa-apa diskaun daripada contoh daripada kita punya pinjaman pendidikan. So ada sesuatu. Lagi satu, cukai untuk simpanan SSPN kan. So dikekalkan, dilanjutkan. So itu kita nak dengar yang terbaik lah. Buatkan satu program untuk bantu belia-belia. Khasnya lah belia yang boleh bantu dia dari segi ekonomi.